Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini kita ada menu baru guys. Menu apa? Menu ikan siakap steam goreng. Korang pernah makan tak? Yang tak suka makan ikan yang di steam, direbus ke bawahnya ke apa ke? Korang boleh cuba resipi ni ataupun boleh datang sini. Kita hari ini nak buat siakap steam goreng. Ikan tu kita goreng dulu, kemudian baru kita letak kuah steam. Oke, first tengok sini bahan-bahan. Kita ada ikan. Sini ada kaki ketumbar, bawang putih, cili padi, cili merah, bawang putih, jeruk. Yang paling penting ada ayam. Ayam nanti kita buat kuah dia. Oke. Sekarang jom kita nak goreng dulu ikan. Ikan ini kita kelar dulu untuk menggoreng. Oke. Sekarang jom. Ikan ini goreng kita tak payah bagi apa-apa. Kita goreng macam ni je. Sebab kita nanti nak buat kuah dia juga kan. Oke, kita goreng. Ikan kita ni garing. Sekarang kita nak prepare punya bahan-bahan. Jom. Sekarang bahan-bahan ni kita coba. Cili merah. Cili merah masuk dalam. Kemudian akar ketumbar. Dalam sini. Kemudian bawang putih lebih kurang 15. Padi. Tu dia. Kemudian bawang putih jeruk. Oke, bahan ini kita kisah. Kita kisah. Ikan kita dah masak. Tengok sini. Ikan kita pun dah garing. Sekarang kita hidang. Ini dia. Kita dah goreng. Kemudian kita nak buat kuah steam dia. Ini yang kita dah chopper. Ayam ni kita cincang dulu. Oke, kemudian kita campur sekali sini. Kemudian air bawang putih jeruk, air dia. Oke, sekarang jom kita buat. Air lebih kurang 2 sendok. Masukkan ni tadi yang kita dah sediakan tadi, masuk je dalam semua. Oke, sekarang kita perahkan lemon dia. Kita buat siakap goreng lemon. Menu terbaru guys. Siapa-siapa yang tak suka makan ikan yang rebus-rebus tu, yang steam tu boleh order siakap macam ni. Siakap goreng steam. Tu dia. Okey, untuk perasa sini. Gula 3 sudu. Kicap sotong 2, 3 juga. Dah, ni je. Terus dalam Ini kuah dia, kuah steam dia. Oke. Mantap. Oke, dah masak, tengok dia punya kuah. Ini dia siakap goreng, siakap steam goreng lemon. Oke, last kali kita tabur dalam ketumbar. Oke, kita taruh sedikit susu. Dah. Oke. Alright, boleh hidang. Oke. Siap. Siakap goreng. Siakap steam goreng. Tu dia. Tabur dah ketumbar. Kemudian lemon. Ni dia. Oke guys, inilah dia siakap steam goreng kita dah siap. Korang boleh cuba ataupun boleh datang sini. Kat mana? Restoran Yaino, Taman Sentek, Belatok 5. YNUR. Ini menu terbaru kita. Boleh cuba. Boleh datang sini ya. Selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.